Okay, hai, Assalamualaikum. Sesi kerusi healing hari ini. So hari ini saya nak share ada satu, so hari ini saya nak share ada satu feedback lah yang saya dapat daripada klien yang saya consult. Jom kita dengar apa yang dia kata lah. Okay. Okey tuan, memang saya bersyukur sangatlah tuan cakap macam ni. Dan sebab saya memang plan untuk tukar strategi dan saya dah siap buat akaun baru TikTok dah. Strategi saya nak buat education. Maksudnya guna strategi education tentang business pasif ni lah kan. Lebih kepada education sebab benda tu sebenarnya nampak lagi legit kan. Lagi cara tu pun lebih sopan, lebih legit. Dan saya rasa benda tu, strategi tu dia boleh tarik leads yang lebih berkualiti. Dan nanti saya pun dapat rekrut orang yang lebih berkualiti. So baguslah untuk perkembangan network bisnes saya, rangkaian bisnes saya kan. Jadi benda tu sebenarnya memang dah bermain dekat fikiran saya. Saya tengok pun memang strategi lama saya tu, akaun TikTok lama yang saya tunjuk dekat tuan tu memang nampak macam scam lah, macam tuan bagi tahu tu kan. Memang saya setuju sangat lah. Sebenarnya kesedaran tu memang dah ada dah. Dan memang saya plan nak buat. Tapi bila tuan cakap macam ni, benda ni lebih meyakinkan saya lah untuk terus apply ataupun tukar strategi tu. Memang saya happy lah dengar macam ni kan. Memang rasa lebih yakin lah. Okay, so itu feedback dia. Sebenarnya bila dia datang kepada saya, dia adalah bisnes yang cari affiliate, yang cari agent bawah dia. So bila dia datang pada saya, dia tunjuk dia punya account TikTok yang digunakan untuk cari leads. So saya cakap kat dia, terus terang kat dia, saya nampak iklan itu macam scam. Sebab dia cerita pasal duit, dia cerita pasal berapa tu, dia tunjuk duit-duit yang masuk. Dia dia tak tunjuk muka, dia apa tu, video jenis-jenis tulisan, screenshot macam tu. So saya cakap kat dia, benda tu nampak macam scam. Dan saya bagi feedback kat dia juga, dia mungkin boleh dapat banyak engagement daripada leads, konten-konten macam tu. Memang dia dapat banyak pun, engagement banyak, leads banyak masuk. Cuma isu dia adalah orang yang masuk tu tak berkualiti sebab dia tak dapat betul-betul konteks bisnes apa yang dia offer kepada audience dia tu. So saya minta dia tukar, jenis-jenis konten yang kena buat adalah jenis yang macam kalau dia ada rekrut kepada ejen, dia kena tunjuk juga diri dia. Dia kena buat video-video sharing, video-video tips. Dia kena tunjuk dia sebagai seorang leader yang boleh guide ejen di bawah dia, ejen jualan di bawah dia. So benda tu lebih meyakinkan dan leads yang masuk supposedly akan jadi lebih berkualiti lah. So lepas saya cakap macam tu, so dia terus bagi feedback yang voice note tadi tu. So saya pun happy tu dia, untuk dia dapat penjelasan dan new direction untuk dia punya business. So hopefully dia akan dapat lebih banyak leads yang berkualiti, dan insyaAllah boleh naikkan dia punya jualan lah. Okay. So itu yang pertama hari ni, pagi tadi saya dapat feedback tu. Lepas tu dalam tengah hari tadi saya dapat satu inquiry di mana ada seorang inquiry lah. Saya pun tak tahu dia dapat nombor saya daripada mana, tapi dia contact saya. Dia minta saya advice dia mengenai TikTok punya framework untuk bisnes dia. So dia jalankan bisnes education, dia buat tuition untuk budak umur 4 tahun ke 7 tahun macam tu. So saya minta dia share account TikTok dia. So bila saya tengok account TikTok dia tu, saya pun advise dia lah, dia perlu memperbanyakkan lagi konten-konten. Antaranya yang ditunjukkan dalam dia punya account hanya ada macam interaction dengan student. Dia tunjuk mungkin testimoni. Saya sebenarnya tak faham account itu sebab account itu dalam bahasa Chinese lah. So dia adalah Chinese punya business owner. So saya just tengok roughly mimik muka dan jenis-jenis konten yang dia ada tu. Walaupun saya tak faham sepenuhnya, saya advise dia juga, kalau saya berada di tempat dia sebagai business owner pusat tuition dan education ni, saya akan masukkan juga saya ni siapa. So
dia kena buat personal branding juga, dia office dia kat mana ke, company dia apa, mission company dia, apakah target dia nak serve budak-budak supaya budak-budak lebih pandai, ataupun bagi kurikulum tambahan kepada kanak-kanak, tak kisahlah apa yang dia punya mission. So dia kena cerita juga benda tu dekat dia punya TikTok. Dan selain daripada tu, dia kena faham yang customer audience dia adalah mak ayah yang nak mencari pusat-pusat tuition yang mungkin ada masalah pada anak dia yang lambat belajar, ataupun dia sedang mencari kelas tambahan untuk anak dia. So dia kena keluarkan konten-konten jenis yang macam tu, yang apa yang ada pada masalah kanak-kanak, mungkin lambat belajar ke, ataupun kurang perhatian ke, ataupun banyak main gadget ke. So dia kena keluarkan juga konten-konten yang masalah yang dihadapi oleh parent budak tu, kanak-kanak tu. Di samping dia kena cerita juga apa yang dia boleh offer. Contohnya pusat tuition dia tu boleh keluarkan modul apa kan, bahasa ke, modul kurikulum ke, dia kena buat juga dalam dia punya TikTok konten-konten macam tu, supaya dia boleh attract customer audience, parent yang dia nak target untuk dia punya pusat tuition tu lah. So dia pun masih baru dekat TikTok, so dia ada team TikTok, so belum ada follow up meeting lagi dengan dia. So mungkin saya akan advise team dia lah kot in future. So hopefully dia boleh naikkan dia punya business tuition lah. Okay, so itu adalah dua benda yang saya boleh share hari ni. So jumpa anda dalam sesi yang terusnya lah.